Sembang Wanita Ekstra, teman setiap wanita yang tawa. Kembali lagi kita di Sembang Wanita Ekstra dan hari ini saya tak berbeza sikit sebab kita bawakan dan juga kita terbangkan salah satu pelakon yang melakoni cerita Kadam yang baru sahaja ditayangkan pada 11 Jun semalam. Di sini kita ada Dato' Remy, kita ada Agni, kita ada juga Siti. How are you guys Siti. semua? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Thank you. Nini sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat. Kami semua sihat. Okay. Okey, tanpa orang kata tanpa membazir masa Orang lah. kata, okay. Orang kata. Selalu orang kata kan? Selalu orang kata, bukan saya kata, orang kata. Okay. Alright. Mungkin kita start dengan satunya kumbang dekat sini lah. Sinopsis cerita Kadam ni cerita sebenarnya Kadam macam ni mana? kan? Okay, Kadam ni dia mengisahkan pasal satu family, keluarga yang duduk terpencil di satu kawasan, di dalam kawasan hutan lah. So this family, Awang ni dia selalu tinggalkan keluarga dia untuk bekerja. So family tu dijaga oleh isteri saya, Watak Agini. So cerita lebih banyak kepada Agini membesarkan dan menguruskan segala hal di rumah. Sepemergian saya daripada rumah tu. I see. Ya. Macam Siti? Saya merupakan adik kepada Melo yang dimainkan oleh Agnini. Adik dia ni seorang yang apa orang panggil tu, dia tak berkahwin lagi. Jadi dia sering berantau untuk belajar lah. Jadi dia tinggalkan kakak dia dan keluarga dia untuk belajar di Pekan. Jadi bila dia balik ke kampung tu, dia sebenarnya nak bawa kakak dia keluar daripada kampung tu, nak selamatkan kakak dia. Lebih-lebih nanti Lebih-lebih tengok lah ya. Lebih-lebih tengok lah. Beli tiket sekarang. Macam tu. Bila Agni kita tengok pula trailer dalam cerita Kadam tu, you sampai terbengkok badannya. Begitu. Jadi macam mana tu? Okay, saya berperan sebagai Melor. Melor ini is a wife, a sister, terus juga a mother, dan juga a daughter. Dan dia ini bukan ibu seperti yang biasanya yang idealistic or soft gitu, tapi dia very protective with their children. Terus protektifnya tuh very primal. Dan menurut aku dia juga merepresentasikan ibu-ibu yang sangat membawa beban yang invisible karena dia harus menjaga anaknya sendiri dan dia harus mengorbankan diri dia untuk keselamatan anak-anaknya. Bila kita tengok sebenarnya Kadam ni sedikit sebanyak ada juga mengangkat orang kata kewanitaan dalam cerita ni kan, ibu dan sebagainya. Betul. Kenapa? Apa yang menyebabkan tema itu sebenarnya? Red Communication ni memang dikenali sebagai satu produksi yang memang mengangkat women empowerment. Kita menceritakan tentang kehebatan wanita. So sebab itu bila Kadam dibawa oleh Redcom, memang menceritakan kepayahan seorang ibu membesarkan anak. Dia memang cerita dia memang memfokus ke arah wanita. Bila kita cakap pasal cerita hantu, mestilah orang kata apa kisah-kisah seramnya yang ada dan yang ketika korang semua sedang berlakon cerita Kadam ni lah. Mungkin ada pengalaman mistik yang berlaku. Kita tak tahu. Macam Siti macam terkejutnya tu. Saya lah hantu Siti tu selalu sebenarnya. kacau. Kena kacau dengan Abang Remy. Sebenarnya kita tak kena kacau on set lah. Cuma bila kita orang syuting, saya kadang-kadang saya selalu balik bilik dulu. Balik ke our hotel dulu. Jadi bila balik ke bilik tu dalam jam 12 ke atas macam tu, mereka masih syuting. Jadi waktu saya balik tu, tak tahulah sama ada yang kat luar tu berbunyi manusia ke apa ke, sebab tahu tak bunyi lobby hotel, bunyi macam lagu dekat lobby kita tu kan lagu. Kalau siang memang ada, tapi waktu tu dah pukul 2, pukul 3 ada bunyi lagu tu. Lepas tu bunyi macam orang baru nak check in. Itu kisah benar. Cuma saya tak beritahu sesiapa. Dia biliknya di atas, jadi dia tak dengar. Bilik di atas tak dengar. Dia bawah. Dia seorang-seorang kat atas. Kesian dia. Kan? Ya tu. So maknanya sepanjang syuting hanya Siti sajalah yang pernah dikacau
ataupun Kacau Oh, manja-manja je lah. saya Ah. silap lah kalau hantu kacau, saya kacau dia balik. Awas hantu tu. Sifat kelakiannya sangat tinggi ya. Saya mengorat hantu tu nanti. Lari dia. Agni, kamu di Indonesia, kemudian harus berlakon pula dengan pelakon Malaysia. Ada tak apa-apa yang macam orang kata cabaran sepanjang berlakonkan watak ni? Walaupun kamu itu terkenal sungguh dengan watak seramnya di Indonesia. Thank you. Cabarannya being mute is not easy. Yeah. Karena saya harus menyampaikan emosi without dependent with dialog. Betul. Wajah kamu yang harus Iya, jadi mainkan. semuanya ini harus memainkan ya, dari mata, nafas, terus juga cara berdiri, cara melihat, semua harus bermain dalam ekspresi itu sendiri, dan itu tidak mudah. Jadi kamu belajarlah tu apa katanya? Signing, Signing semua tu ya, memang belajar. tuh. Time shooting, scene apa yang paling korang ingat sekali? Scene apa? Scene apa? Siti. Aku tak nak. Of course scene saya lah. Yang tu lah. Yang itulah yang harus ditonton sendirilah, Iya, itulah di tak boleh- Pawagam. Tak boleh cerita lah. Nanti orang dah tahu. Kenapa? Kenapa scene tu yang paling Siti rasa macam akan menembak hati orang? Sebab We didn't expect it ya. um, Tidak expect kan? dah tertulis dekat skrip, of course kita expect. Yeah. Cumanya cara nak buat tu memang agak mencabar untuk saya sebagai pelakon. Ini adalah filem kedua saya, baru filem kedua saya, dan ini saya berperan sebagai adik, dan waktu hujung-hujung filem ni pun Siti dengan Ani ni akan ada scene bersama lah. Jadi scene tu agak emosi bagi Siti sebab kakak buat macam tu pada adik. Sebab saya sendiri ada kakak. Jadi kalau dia rasa lah Yeah. pada saya. Hubungan kita sangat fragile, dan ketika itu hadir di kakak dan beradik, itu rasanya sangat emosional, dan ya saya banyak melakukan hal yang tidak baik lah sama adik saya. Ya. Ya gitu. Karena pilihan-pilihan yang dia pilih untuk menyelamatkan anaknya, dia jadi banyak mengorbankan hal-hal yang tidak baik juga lah. Faham. Macam Datuk, scene apa? Ada beberapa scene lah yang saya rasa memang agak susah juga nak describe pasal benda ni. Kalau sudah bagi tahu benda tu, semua benda akan Habislah, keluarlah terbongkar. semua. Dah terbongkar semua. There's a scene yang kita kena buat at that pukul 5 pagi, di mana waktu itu semua orang dalam keadaan energi yang nak balik dan tidur je. Faham? But at that moment saya ada satu momen kena melakukan satu scene di mana suami ni, Awang ni, mengharapkan kasih sayang daripada watak Agini, watak isterinya. Dan kita buat quite few times jugalah that scene. Memang agak memenatkan, merunsingkan, is because satu hari kita shoot the whole day, and then pukul 5 pagi tu kita kena that scene. Pada saya lah, selain daripada tu macam horror punya scene, sebab saya dah few horror movie, so tak berapa begitu impactful sangat, tetapi untuk this part memang agak payah pada saya. When it comes to saka, orang cakap dekat dengan orang Malaysia. Kita macam mana dengan pun, kau ni mesti ada saka ni, kau ada saka ni, kau pergi chat kan. Jadi macam mana korang semua macam nak relate kan cerita ni ataupun nak immersekan watak korang dalam drama ni dengan reality tu? Sebagai pelakon kan, mungkin logika kita tidak masuk ke dalam culture kita ya. Tapi bagaimana kita menghormati dan bagaimana kita mempercayai itu sendiri. Itu. Jadi ya kita harus percaya. Harus percaya untuk menghidupkan watak tu kan? Iya. Macam saya Kita harus percaya, bukan menghakimi. Ya, sebab macam kita culture ni ada di Malaysia, di Malaysia perkara Masih ni lagi ada. masih lagi ada kan. Macam saya sendiri pengalaman di kawasan-kawasan pendalaman, kawasan luar bandar kan. Memang kuat benda ni kita. So senang untuk saya relate bila melakonkan watak dalam cerita ni. Saya rasa macam okay, kita tahu dah. So kita tahu dah momen suspend tu. So pada saya
tak jadi masalah lah. Senang lah. Datuk macam mudah lah switch tu. Tak, untuk watak agak different, tapi saya rasa macam Experience. permainan dekat dalam setiap babak itu. Macam Siti ini movie yang kedua, betul tak? Siti selama ni macam Siti buat watak-watak perempuan yang sentiasa menangis. Tapi dalam watak ni seram pula. Bertukar pula wataknya. Jadi macam mana tu? Garang dia. Garang kan? Oh. Ya, sebab dia seorang adik yang sangat protektif dengan kakak dia. garang. Oleh awang seorang the shift tu macam mana cakap the shift tu memang the shift tu subtle je sebenarnya. Tapi dengan kami punya preparation sebelum shooting pun very intense. Kita ada acting class, kita ada acting class dengan cikgu dan juga our director. Jadi kita orang masuk scene prepared. Kita bukan macam baru baca ke apa ke, kita dah lama tahu. Jadi tak ada masalah lah untuk tu, kita dah lock karakter siap-siap. Jadi Siti suka dengan cara preparation macam tu yang dikendalikan oleh production. Okay, kita dah nampak lambakan cerita seram di Pawagam. What makes Kadam different? Kita ada Anini, jual Anini je. Satu itu. Kita ada ada pelakon yang di Kita Indonesia. ada Datuk Remisha. Siti Khadijah tu tutup mata je lah. Saya rasa Kadam ni dia lebih details dalam menceritakan macam mana wujudnya Kadam itu. Macam mana menerima dan menolaknya Kadam itu. Selalunya kalau dalam cerita-cerita seram, dia lebih kepada cerita hantu-hantu biasalah. Tapi yang ini dia macam mana cara pemujaannya, hantunya, prosesnya, membuangnya. Nak panggil dia. Macam mana dia datang bila dalam keluarga itu, macam mana kewujudannya. Dia detail. Saya rasa ini yang akan membuatkan Kadam lain daripada filem-filem hantu yang sekadar hanya untuk menunjukkan ketakutan kepada orang. Tapi this one, audience akan rasa this moment memang ada dalam kalangan diorang semua. Yeah. Also it's about inherited trauma, lalu juga ada motherhood, lalu how far a mother would go to protect their children. Terus juga ceritanya mungkin rasanya akan perlahan-lahan masuk ke kamu dan sampai pulang akan terbawa. Betul. Lalu yang terakhir juga kapan lagi? I got slapped from from him 25 times. Dia ingat tau. No, 25 times. You sure 25 times? Abang kan ada wide, ada two shot, ada dia kira semuanya. single shot. Ya. Tapi aku bilang akumulasi kamu, kan. ini maaf ya, aku bilang kan sakit kan. Kapan lagi? Sebenar. Sebenar. Kenapa? Betulan. Adalah. Kapan lagi 25? Oh my god. In one scene itu ada 3 slaps, ya kan? Tapi kan tidak hanya satu kali take aja kan? Berulang-ulang take. Oh, dikira Lalu wow. lalu ada wide shot, two shot, close up. Nah, then Dia I got 25. 25. Saya cakap 2,500, sorry ya. Sorry. Maaf Datuk, tu memang dah tak boleh nak Tak boleh terima sorok kan? Tak boleh nak sorok. Nanti Tapi masuk tak kuat kan? apa? Enggak kuat kan? Itu je kan. Sorry. Gitu aja kan. Nah, nanti masuk best slap di FFM ya. Aktor terbaik dalam menampar. Nominasinya adalah Sakit pipi Dari aku. situ. Macam Siti. Kenapa Kadam? Kenapa perlu tengok Kadam? Siti setuju dengan jawapan Datuk Remy tadi. Macam mana prosesnya Kadam. Sebelum saya tahu cerita ni, filem Kadam ni, saya sebenarnya tak tahu Kadam tu apa. Yang saya tahu Saka. Jadi rupanya sebab tu dalam ayat dia ada dari Saka terus jadi Kadam. Dari Tuan terus jadi Kadam, macam tu ayat dia. Dari Tuhan jadi Kadam. Jadi bila Siti dapat buat cerita ni, Siti pun tahu proses dia, macam mana dia turunkan kepada anak beranak, keturunan semua. Siti lebih faham. Sebelum ni mungkin kita cuma tahu, oh kau boleh saka, kau ada saka ni, gurau-gurau Betul, teman-teman. betul. Sebenarnya dalam gurauan tu mungkin memang sebenarnya keluarga dia pun ada. Cuma kita tak kita tak adalah nak bagi tahu. Macam itulah. Jadi
Siti pun rasa juga dalam filem Malaysia tak ada lah. Mungkin ada, saya mungkin silap, tapi tak banyak lagi kot cerita tentang Kadam. Hmm. Okay, Datuk, ataupun pelakon yang lain. Mungkin bila kita memainkan suatu watak tu kadang-kadang kita terbawa-bawa ke rumah. Datuk ni lagi lah dengan ada babynya lagi kan dekat rumah. Lepas tu Siti pun Datuk kata wataknya makin garang. Dalam cerita tu sungguh garang. Jadi kamu yang harus Makin stay gila. makin gila gitu. Macam Gila mana? dia. Sudah ditampar 25 kali. Sudah ditampar 25 kali gitu. So macam I break my own back also. Ya. So macam mana? Adakah Sangka. watak tu apa? I break my own back because Really? if you saw the trailer, Yang Dia effort. terbelakang. yeah. Dia memang effort lebih. Kadang-kadang nak tampar tu cakap, tak apa bang, betul aja. Lepas tu hari ni dia cakap Lagi. Lagi bang. Betul. Okay. Don't Tapi fake it. belakang dia kan yang Yang- boleh cakap ke sekarang? Dia nak tengok kan? Boleh. Trailer dah ada. Ya, itu saya pun terperanjat tengok dia buat macam tu. Ya. Kadang saya tanya, you ada saka ke? You ada kadam ke? Macam mana nak differentkan Yeah. watak tu dan you sendiri macam tu. Saya Yes. memang dah ada mindset yang ini kerja. Okay. Jadi saya Alhamdulillah so far tak ada yang terbawa-bawa lah. Memang masuk set je itu adalah manis bukan Siti Khadijah. Balik pun manis log out, Siti Khadijah masuk balik. Saya Macam gini dik. bang, saya baru je berlakon bang, baru 2 hari. Buat 2 hari. Macam tu je lah. Kalau ada immerse pun sebab pada Siti, untuk karakter Siti tak banyak sangat scene. Sebab peran utama dia adalah Anini. Jadi Anini ada yang lebih lah. Mungkin kau. Aku biasa Tapi you mungkin. were so much fun in this movie. Thanks. Yeah. Walaupun dia kata scene tak banyak tapi bonding between you Yeah, two yeah, I yeah. can see is very strong. Ya dong. Kita orang sebaya. Jadi mungkin Yeah. sebab itu yang Jadi- lagi ngam. Saya je kapal lain. Dia, saya Kapal Datuk lama kan. yang laju sikit. Diorang memang bonding macam tu lah. Saya sampai kat dalam set tu memang terbawa-bawa lah. Marah tu kadang-kadang saya rasa macam siapa aku ni. Memang awang tu melekat lah. Melekat Melekat. Dan bila diorang bonding macam tu, sebenarnya membantu saya. Which karakter awang memang bila diorang ni macam tu, dia automatically rasa macam Tersisih lah. tersisih kan. No. Oh, sorry. No, but I need that because benda tu juga yang mewujudkan Kesian. untuk saya rasa marah dengan watak isteri dan juga adik. So I need those kind of emotions. So it helps. Okay. Anyway, tapi tak adalah selepas habis syuting Bawa nak family benci pula. juga sampai kat sini kan. Tak lah. I Blok- mean like Blok Siti Khadijah. tapi Unfollow. nak melepaskan itu saya mengambil masa. Saya mengambil masa. Saya mengambil Berapa lama masa. tu? Saya rasa lebih kurang dalam 2 bulan juga. Memang betul-betul terkesan Saya Datuk. terkesan. Saya Beza betul jawapan aku dengan sebabnya jawapan dia. saya rasa mungkin faktor umur. Datuk, kan baru 19. bukan. Saya rasa selepas kita makin lama dalam industri sebenarnya, kita lebih senang dikacau daripada segi mental health. Maksudnya ada banyak perkara kan. So bila dia dah acuan tu, saya macam budak muda dulu masa saya muda baya-baya macam ni memang mudah. Tak peduli. Hilang. Tapi bila makin lama, bila kita dah absorb, ini saya tak tahu orang lain, ini saya. Bila kita dah absorb satu karakter untuk kita lepaskan tu ambil sedikit masa. Saya murung. Ya, saya murung. Sekejap. Tapi So awang. nasib baik selepas tu saya ada isteri dan juga anak yang mengembalikan kepada asalnya lah. Nasib baik Datuk kalau Ya. tak kita dah berjumpa di Tanjung Rambutan sekarang. Datuk. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita menutup kita punya perbicaraan borak-borak santai kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton. Dan kalau belum menonton lagi, jemput datang tengok di Pawang Gambar Hampiran anda dan saksikan kehebatan Anini Haq, Datuk Remy Ishak dan Zara Siti Zab Khadijah. dan Karel dan ujung Zara. Siti. Jemput datang tengok. Don't Terima forget the kasih. review. Yeah, jangan Yes, lupa guys, review. jangan lupa tonton di Pawagam nanti. Ya, jangan bajak film kami ya. Jangan apa? Bajak. Bajak tu apa? Jangan pirate. Ya, pirate. Jangan Oh. pirate. Jangan tengok yang pajak. haram. Jangan rekam, jangan Jangan rekam. tengok di Yeah. Dengar tu, jangan tengok di IMDb. Jangan rekam ya. Bikin movie tu susah ya. Ya. Dapat tampar. Semoga anda semua terhibur. Semoga boleh memberi satu Pengajaran. pengajaran, dapat iktibar. ilmu yang baru. Jangan bela kadam.
Jangan benda Yes, kadam. belilah kucing. Dan siapa yang nak tengok Datuk menampar Eh, Agnes tak habis lagi sebanyak kisah Maria 25 tu. kali, jangan lupa tengok Kadam di pawagam yang terdekat. Dan semoga korang dapat juga tercapai target Ya, untuk insyaAllah. cerita Kadam ni, Thank insyaAllah. you. Okay. 100 juta. amin. 100 juta. Amin. Thank you lagi sekali Terima kasih. dan kita jumpa lagi di episod seterusnya hanya di Sembang Wanita Extra, teman setiap wanita. Bye. Bye. Wanita, patutlah. Sepatutnya kita tema Oh, keibuan okay, tu. buat. Aku dekat sini. Sembang